Dalam perkembangan yang lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi memberi peringatan tegas untuk mengambil tindakan sekeras mungkin terhadap pihak yang cuba menghangatkan suhu perkauman dan kebencian di negara ini. Beliau berkata tindakan itu untuk menghentikan sebarang usaha menghasut dan menghina yang membawa malapetaka kepada negara. Siapa saja mulai sekarang yang cuba menghangatkan suhu perkauman dan kebencian kepada kaum dan agama, kaum majoriti atau kaum minoriti, kaum kaya atau kaum miskin, menghina dari sudut kaum dan agama, percayalah kita akan ambil tindakan sekeras mungkin untuk menghentikan gejala yang mungkin membawa malapetaka dan kecelakaan kepada negara kita. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan. Terdahulu, Datuk Seri Anwar menerusi taklimat harian Setiausaha Akhbar Kanan kepada Perdana Menteri. Tunku Nasrul Abaidah telah meminta semua kaum di Malaysia menoktahkan isu perkauman, seterusnya bergerak ke hadapan dalam memastikan negara terus stabil. Tindakan itu juga dapat menjamin supaya perpaduan antara kaum di negara ini kekal mekar dan harmoni.